Okay guys, kalau korang perasan, sekarang ni ramai orang mula cari tablet. Sama ada untuk kerja, belajar ataupun layan konten tu. Dalam kategori Android ni memang banyak tablet daripada Samsung, Xiaomi dan banyak lagi. Tapi dalam banyak-banyak tu aku rasa yang paling underrated adalah Honor. It's always consistent and tablet dia memang semua bagus. Fun fact untuk korang semua. Korang tahu tak, tablet Honor ni antara yang paling laris selama 12 bulan berturut-turut. Ini bukan aku buat cerita. Kalau korang perasan, diorang ada beberapa siri untuk tablet diorang. Antaranya, untuk entertainment, dia ada Honor Pad X9a yang paling murah sampailah productivity macam Honor Pad V9 dan Magic Pad yang paling power diorang. Tapi yang paling popular sekali tahun lepas dan juga tahun ni lah kan adalah Honor Pad 9. Surprisingly, kenapa? Sebab harga dia berpatutan tapi still powerful enough. So, sekarang ni diorang follow up dengan model terbaru diorang iaitu Honor Pad 10 ni. Harga dia bawah 1,500 tapi atas kertas dia nampak macam over deliver. Ada skrin besar, bateri besar, speaker banyak, AL tools dan siap keyboard dan stylus free kat sini. So persoalan dia kat sini, adakah Honor Pad 10 ni betul-betul bala atau sekadar next in line dari model lama? Jadi aku dah menggunakan tablet ni selama seminggu dah. So ini adalah beberapa benda yang korang perlu tahu pasal tablet ni. Jom kita mulakan. First sekali adalah dia punya skrin yang besar gila, iaitu 12.1 inci dengan resolusi 2.5K dan ada 120Hz refresh rate. Dia pakai LCD panel tapi surprisingly memang cantik. Warna dia vivid, details dia sharp dan bila tengok Netflix atau YouTube, semua nampak cleannya kat sini. Kalau korang nak test lebih lagi, korang try HDR video, memang cantik video dia kat sini. Dan lagi satu kat sini, Honor juga ada cover untuk DCI-P3 Color Gamut 1.07 billion colors. Bunyi macam overkill tapi bila tengok real life, memang warna dia pop kat sini disebabkan warna yang lebih banyak lagi dengan 1 billion colors dan juga DCI-P3 Color Gamut yang orang kata warna lebih accurate tu. Lepas tu lagi satu, screen to body ratio dia pun agak tinggi dengan 88%. Bezel pun agak nipis kat sini. Dan satu benda yang aku appreciate pasal screen ini adalah dia ada 5 jenis eye protection termasuk TUV Raylan certification, dynamic dimming dan circadian night display. Untuk korang yang nak menggunakan tablet ni pada jangka masa yang lama, ini memang sangat membantu untuk korang semua. Kalau korang tanya pasal performance pula, dia guna Snapdragon 7 Gen 3, bukan flagship tapi cukup smooth untuk kerja harian, browsing, kelas online, layan video dan gaming yang ringan tu. Aku sendiri dah try kat sini dari segi multitasking, main game, buat kerja macam-macam. Aku rasa memang tak ada isu sangat untuk tablet harga macam ni disebabkan 7 Gen 3 is good enough. Kalau korang nak main game pun tak ada isu, tapi janganlah expect kau nak bantai Genshin Impact Max setting, memang tak lepas lah. Tapi untuk main ML ataupun game ringan, surprisingly boleh main. But aku tertanya agak lah macam mana korang main game dekat tablet yang besar macam ni. So itu soalan aku untuk korang semua. Untuk OS dia pula, dia datang dengan Magic OS 9.0 yang berasaskan Android 15. Dia memang clean, ringan dan ada beberapa fungsi yang menarik jugalah kat sini. Dan of course, kita tak lupa fungsi AI. Untuk Honor Pad 10 ni memang datang dengan beberapa fungsi AI yang bagi aku yang patut semua tablet ada lah. Yang pertama sekali adalah Honor Notes. Korang boleh rakam suara dan auto convert ke teks. Lepas tu dia juga boleh detect multiple voice dan boleh translate terus dalam apps tu. Untuk meeting atau student yang record orang punya lecture tu, sangat bantu gila kat sini. Yang kedua pula, dia ada AI writing tools. Dia boleh highlight teks dan juga boleh auto rephrase, check grammar ataupun generate ideas. Yang ketiga pula adalah Honor Docs. Macam Google Docs tapi dia versi Honor, tapi dia ada tool extra macam merge PDF, table traction dan cross device sync tu. Cuma kalau korang nak sync ni, korang kena pastikan korang on the same Honor punya device lah. Contohnya macam Honor 400 Pro and juga tablet ni, kalau korang nak sync, korang pastikan korang on the same account lah, Honor account kat sini. Dan of course macam biasa disebabkan dia produk Honor, dia datang dengan Magic Portal. Benda yang aku tak perlu explain, korang pun dah tahulah apa fungsi dia kat sini. Untuk selebihnya pula, dia datang dengan bateri yang agak besar iaitu 10,100 mAh. Salah satu yang paling besar dalam kelas dia. Honor Stick Clip kat sini dia boleh tahan selama 11.9 jam untuk TikTok, 85 jam untuk PUBG dan standby mode sampai 80 hari. Aku tak test sendiri kat sini, ini hanya daripada claim Honor lah. Betul ke tidak tu aku tak berani nak test lah sebab lama sangat. But daripada apa yang aku guna sendiri, yes, dia boleh tahan lebih daripada 2 hari lah at least kat sini daripada penggunaan aku. Untuk charging dia support sehingga 35 watt. Dia tak laju sangat tapi acceptable sebab bateri dia sangat besar. Untuk luaran, design dia memang solid kat sini. Dia ringan dengan berat 529 gram dan ketebalan hanya 6.9mm sahaja. Body dia adalah metal body, nampak premium dan solid. Lepas tu dia ada 2 warna iaitu grey dan cyan. Simple tapi memang nampak cantik bila korang pegang tu.
tu. Untuk aksesori pula, korang akan dapat 2 barang percuma kat sini, iaitu Honor Smart Bluetooth Keyboard dan juga Honor Pencil. Kalau korang beli, korang akan dapat juga free earbuds kat sini, tapi aku hanya dapat 2 sahaja disebabkan ini lebih unik. Untuk keyboard dia, bagi aku dia rasa macam mini laptop lah kat sini. Memang sangat efisien kalau korang suka travel tu. Dari segi connection dia punya Bluetooth memang stable. Bila pasang nak connect pun memang sangat simple. Nak buat kerja-kerja ringan macam tulis dokumen, reply email, edit slide, boleh letak atas meja dan pop, dan start je korang punya kerja tu. Tak ada masalah kat sini. Lepas tu untuk Honor Pencil pula, bagi aku dia memang agak low latency juga. Not bad jugalah kalau korang nak buat nota, conteng idea atau sketch, ataupun korang nak buat storyboard ke. Memang responsif dan korang boleh terus guna dengan Honor Notes untuk tulis formula, convert ke teks ataupun buat handwritten notes yang nampak kemas tu. So bagi aku, dengan tablet, dengan dia punya keyboard, dengan dia punya pencil ni, is really what makes this laptop sangat produktif lah untuk korang buat kerja. Tak kisah dari segi fungsi AI, dia punya dock dan lain-lain tu. But at the end of the day, Honor Pad 10 ni untuk siapa sebenarnya? Kalau korang student, kerja dari rumah, nak tengok konten ke, buat nota, baca ataupun edit dokumen, tablet ni memang dah cukup dah. Dia bukan untuk gaming hardcore sangat atau edit berat, tapi untuk kerja ringan dan productivity, dia memang sangat-sangat high value kat sini. Dengan starting price RM1,499, lengkap dengan AI tools, free keyboard dan stylus, susah juga lah nak argue dengan apa yang ditawarkan dengan satu package ni. So, apa pandangan korang tentang Honor Pad 10 ni? Cuba korang tulis kat comment section. Lagi bagus daripada Redmi Pad 7 ke yang pakai chipset hampir sama je tu? Cuba tulis kat komen tu. So, itu sahaja daripada aku, Imran. Assalamualaikum. Tata.